Ya, salam sejahtera saudara dan saudari sekalian. Selamat berkunjung kepada klip video kita untuk hari ini. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda secara ringkasnya apakah itu forex. Kita selalu dengar orang berkata mereka melibatkan diri dalam forex trading. Jadi hari ini saya akan cuba menjelaskan dengan ringkas apa maksud forex. Okey. Forex itu datangnya daripada singkatan dua perkataan forex kalau anda tengok dari sini, forex. Okey, for itu datangnya dari perkataan Inggeris foreign. Kalau bahasa Malaysia asing. Jadi misal kata foreign language, bahasa asing, atau foreign country, negara asing. X itu pula mewakili exchange, dalam bahasa Malaysia maksudnya pertukaran. Jadi maksud forex itu sebenarnya pertukaran asing. Jadi apa yang kita tukar? Jawapannya ialah mata wang. Jadi forex sebenarnya bermaksud aktiviti pertukaran mata wang asing. Senang saja. Kenapa ada forex? Jadi forex wujud akibat daripada urus niaga di antara sebuah negara dengan negara asing lain. Sebenarnya forex ni wujud daripada import dan ekspor. Jadi contoh yang paling mudah, kalau kita ada seorang pelancong dari US, dia datang ke negara kita, sebelum dia dapat membeli belah di kedai-kedai di Malaysia, dia perlu menukar wang dolar, wang US dollar mereka kepada ringgit Malaysia sebelum mereka dapat membeli belah di kedai-kedai tempatan di Malaysia. Jadi sebenarnya forex ini adalah di mana mereka menukar US dollar ditukar kepada ringgit Malaysia. Sekiranya kita pula pergi ke negara US, sebelum kita dapat berbelanja di US, kita mesti menukarkan wang ringgit kita kepada US dollar sebelum kita dapat membeli atau membayar apa saja yang dibeli oleh kita di negara US. Jadi di manakah pertukaran mata wang asing ini dilakukan? Jadi pertukaran wang asing ini dilakukan oleh pihak-pihak bank negara, pelbagai negara seluruh dunia, atau bank-bank komersial dan institusi kewangan seperti money changer. Dan saudara dan saudari mungkin tertanya, bagaimana kalau kita sebagai seorang individu, bagaimana kita mau melibatkan diri dalam forex trading ini? Jadi dengan wujudnya internet dan komputer pribadi, sekarang agak mudah untuk seseorang individu untuk berundus niaga dalam bidang pertukaran wang asing. Sekiranya kita berurus niaga dalam forex, kita dikenali sebagai seorang trader. Kita trading, kita hanya berurus niaga dalam jual beli mata wang asing ini. Jadi bagaimana untuk menjadi seorang trader? Dengan secara ringkasnya saya akan menjelaskan apa yang diperlukan untuk kita memulakan discovery ini, journey kita untuk menjadi seorang trader. Nombor satu, kita perlukan ilmu pengetahuan. Kita perlukan seorang forex broker dan platform. Kita juga memerlukan modal. Jadi saya akan cuba untuk menjelaskan satu persatu apa maksud ini. Secara ringkas, ilmu pengetahuan itu merujuk kepada bagaimana pasaran forex ini berfungsi. Jadi kita perlu faham sebenarnya bagaimana pasaran ini berfungsi. Siapakah pihak pembeli, siapakah pihak penjual, dan bagaimana aktiviti jual beli mata wang ini dilakukan. Dan kita juga perlu tahu apakah strategi-strategi yang ada, supaya kalau kita menggunakan strategi-strategi ini, kita akan mendapat pulangan yang agak lumayan daripada aktiviti forex ini. Kemudian kita pun memerlukan seorang forex broker. Forex broker adalah pihak di mana semua urus niaga forex dikendalikan. Mereka lah pihak yang kedua. Bila kita melakukan forex trading, kita mengambil posisi sebagai seorang trader, dan semua aktiviti jual beli dilaksanakan melalui seorang broker. Seperti kalau kita membeli saham, kita menjadi seorang pelabur, investor, dan segala urus niaga jual beli saham dilakukan melalui security. Security seperti KLSE, Stock Exchange. Tapi untuk forex lain, kita tidak melakukan urus niaga melalui centralized security.
Sebaliknya kita menggunakan broker, ya, sebagai pihak jual beli. Kita mengambil posisi seorang trader. Apa maksud platform? Dengan wujudnya internet, semua urus niaga forex boleh dilakukan di mana saja, asalkan ada sambungan atau akses kepada internet. Ya, jadi platform ini membolehkan kita melaksanakan forex trading dengan mudah melalui internet. Ya, jadi saya akan tunjuk kepada kita apa maksudnya platform, ya. Jadi kita dapat lihat dari sini, ini adalah satu contoh platform trading, ya. Ya, di sini kita akan dapat lihat carta yang menunjukkan perubahan, ya, dalam harga. Untuk ini pasangan wantawang Australian dollar dengan dolar Amerika. Di sini kita akan tengok pasangan Great British Pound dengan US dollars, ya. Jadi dari sini, dari platform ini kita dapat melihat bagaimana harga ini turun dan naik. Di sebelah sini pula kita akan dapat tengok macam-macam jenis currency pair, ya, mata-wang asing yang sedang dijual beli, ya. Kita ada wang euro dengan US dollar, pasangan US dollar dengan Japanese yen, ya. Dan daripada platform ini, inilah yang dinamakan platform. Daripada platform inilah kita boleh melaksanakan urus niaga jual beli, ya. Bisa kata kalau saya mau membeli, saya cuma hanya pergi ke new order, saya akan place order saya, sama ada saya mau sell, jual atau beli. Kalau saya mau beli, saya klik saja beli. Okey, jadi semudah itu sajalah, ya. Semudah itu saja. Okey. Dan balik kepada, jadi platform yang paling popular sekarang yang digunakan oleh ramai orang, dinamakan MetaTrader 4. Ya, jadi saudara dan saudari perlu membiasakan diri bagaimana MetaTrader 4 ini, ya, platform dan program ini berfungsi supaya anda boleh menggunakan MetaTrader 4 ini untuk berurus niaga, ya. Setiap broker individu pun ada mempunyai platform mereka yang tersendiri. Tapi saya lebih recommend kepada saudara-saudari supaya membiasakan diri dengan MetaTrader 4, sebab ini adalah platform yang paling popular. Jadi banyak orang menggunakan platform ini. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kemuskilan, senang saja untuk mencari orang yang dapat berkongsi pengetahuan, ya, sebab ini adalah platform yang paling banyak digunakan oleh orang ramai, ya. Balik kepada soalan modal. Berapa modal diperlukan untuk membuka satu trading account, ya? Inilah, banyak orang cakap, ini forex trading ini hanya untuk orang-orang yang kaya sebab memerlukan pelaburan yang besar. Ya, ini adalah satu anggapan yang salah. Sebenarnya modal paling minimum 25 US dollar, 100 ringgit pun sudah cukup untuk memulakan satu trading account, ya. Tapi untuk saya paling penting bukan pasal soalan modal berapa banyak perlu dilaporkan. Untuk saya paling penting adalah dari segi ilmu pengetahuan, bagaimana kita mesti melakukan trading ini dengan strategi yang betul, dengan mempunyai disiplin yang betul, mempunyai sikap psikologi, money management. Itu lebih penting. Itu haruslah kita mempunyai kemahiran dari segi bahagian trading aspect itu, sebelum kita memulakan urus niaga dengan menggunakan duit yang benar, modal kita sendiri, ya. Jadi yang paling saya syorkan, ya, tak perlu keluar modal dulu, tak payah pakai duit kita untuk memulakan trading, ya, sebab kita boleh belajar dengan menggunakan akaun percuma, ya. Seperti yang saya cakapkan, banyak forex broker yang memberi anda demo account, ya, bermaksud account di mana anda boleh cuba, ya. Mereka akan memasukkan wang untuk, ini bukan wang yang benar lah, ya, ini wang untuk anda demo trading supaya anda boleh melakukan trading, ya, berlatih trading, kemudian selepas itu bila anda sudah biasa, sudah mahir dengan urus niaga trading forex, barulah kita letak modal dan kita cuba untuk urus niaga dengan menggunakan modal kita sendiri. Ya, sebelum itu kita syorkan kita pakai demo account saja, ya. Jadi seperti biasa, untuk maklumat lanjut, kalau anda mempunyai apa-apa soalan, bolehlah email kepada saya di belajarforex88@gmail.com, atau anda boleh melayari blog saya di http://belajarforex88blogspot.com. Ya, sekian, terima kasih.